Clear Clear. Boleh. Skrin nampak lah ni. Skrin Excel nampak ni. Skrin Excel Nampak nampak. lah. Excel nampak Excel. Saya nampak lah. Excel nampak. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Doktor dan rakan-rakan sekalian. Selamat datang ke podcast Ekonomi Kumpulan ke-16. Saya Muhammad Hakim bin Zakaria, nombor metrik S7 2007, selaku ketua bagi projek ini. Bersama saya iaitu barisan panelis hebat iaitu Ahmad Syafiq Rahman, Muhammad Syahmi dan Chen Jihin. Hari ini kami akan membincangkan topik yang sangat menarik iaitu analisis review comparative advantage RCA bagi negara Australia dari tahun 2014 hingga tahun 2025. Sebelum kami mengulas trend produk, mari kita tengok dulu macam mana kumpulan kami mengurus proses perolehan data, dan kami telah mengekstrak data ekspor kami rasmi tahunan dalam nilai USD daripada pangkalan data WITS, World Integrated Trade Solution dan UN Comrade. Untuk mengira indeks RCA bagi setiap tahun, kami mengaplikasikan formula balasan dalam Microsoft Excel iaitu share ekspor produk negara dibahagikan dengan share ekspor produk tersebut di peringkat pasaran dunia. Sebagai bukti integriti data, rakan-rakan boleh lihat di skrin kami di mana kami membuat pengesahan pengiraan secara manual menggunakan kalkulator Excel serta nilainya tepat dan match dengan formula automasi Excel. Ala-ala saya tengah pegang skrin ini, kita lihat produk pertama kami iaitu meat bovine animal iaitu frozen kod HS0202 atau daging lembu sejebuku. Kalau korang tengok pada garis graf ini, ada satu corak yang sangat konsisten iaitu nilai RCA daging lembu Australia sentiasa jauh melepasi angka 1 sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2025. Ini membuktikan Australia mempunyai comparative advantage yang sangat kuat di pasaran global. Ini kerana faktor utamanya ialah kerana polisi biosecurity kerajaan Australia yang sangat ketat menjadikan ternakan mereka sentiasa bebas daripada penyakit utama dunia. Jadi produk daging mereka sentiasa mendapat permintaan premium dari negara Asia macam Jepun dan China. Cuma kalau korang perasan trend graf saya ada sedikit penurunan, itu pada tahun 2016. Itu disebabkan faktor cuaca kemarau El Nino yang teruk yang menjejaskan kawasan raguk ternakan di sana. Seterusnya saya serahkan skrin saya kepada Syafiq untuk ulas tentang batu arang pula. Silakan Syafiq. Terima kasih Twitter Hakim. Menarik betul ulasan pasal daging lembu tadi. Untuk produk saya pula, batu arang kod HS2701. Australia juga menunjukkan dominasi yang luar biasa. Nilai RCA batu arang mereka sangat tinggi dan berada tahap yang sangat kukuh. Ini dipengaruhi oleh permintaan tenaga yang sangat besar daripada negara-negara membangun di rantau Asia seperti India. Walaupun dunia sekarang tengah sembang pasal isu tenaga hijau dan boleh baharu, komuniti bumi Australia ini tetap menjadi pilihan utama sebab kualiti grade arang mereka yang tinggi dan kos pelombongan berskala besar yang cekap. Seterusnya, macam mana pula dengan industri besi, Syahmi? Okey, tapi korang nak tahu biji besi atau iron ore and concentrate kod HS2601 boleh dikatakan antara nadi paling utama ekonomi bagi negara sepanjang 2014 sehingga 2025. Graf RCA saya menunjukkan nilai ni sangatlah tinggi. Okey, Australia ini bertuah sebab diorang ada simpanan geologi
bagi biji besi yang sangat melimpah, terutamanya di kawasan Pilbara. Trend kekuatan ekspor besi, diorang ni sangatlah berkait rapat dengan fasa pembangunan infrastruktur dan industri pembuatan keluli secara besar-besaran di China. Jadi, selagi industri pembiayaan global meningkat, kelebihan perbandingan besi Australia ini sukar dicabar. Akhir sekali, Jihid, kongsikan sedikit trend pasaran emas. Terima kasih Syami. Bagi produk emas H7108, Australia merupakan satu pengeluar dan pelombong emas terbesar di dunia. Berdasarkan graf RCA yang kami diperoleh, nilainya sentiasa stabil di atas paras 1. Sifat emas ni berbeza dengan produk korang tadi sebab emas berfungsi sebagai safe haven asset, iaitu aset selamat. Jadi kalau korang tengok trend graf saya, waktu ekonomi dunia tengah tidak menentu atau berteban inflasi, nilai RCA emas Australia cenderung meningkat semenjak kebelakangan ini kerana pelabur luar mula beralih memborong emas sebagai pelindung nilai kejatuhan mata wang. Saya kembalikan semula kepada Hakim untuk penutup. Syafiq, minta maaf. Okey, terima kasih semua penulis semua atas ulasan yang sangat padat. Jadi sebagai kesimpulan, bagi tugasan ECO 4404 kumpulan kami, analisis indeks RCA ini dengan jelas membuktikan bahawa struktur kelebihan perbandingan iaitu comparative advantage ni bagi negara Australia masih lagi didominasi secara agung oleh sektor komuniti primer dan sumber asli, iaitu pertanian dan hasil bumi. Keupayaan mereka mengekalkan nilai RCA tinggi bagi daging lembu, batu arang, biji besi dan emas adalah hasil gabungan faktor anugerah alam, kecekapan teknologi logistik serta polisi perdagangan yang strategik. Itu sahaja perkongsian podcast ekonomi daripada kumpulan 16 bagi sahaja ekonomi antarabangsa. Di skrin sekarang kami paparkan senarai rujukan rasmi yang kami gunakan sebagai itu. Terima kasih Dr. dan rakan-rakan.